Korang bayangkanlah kalau tiba-tiba kita dapat mesin masa, lepas tu kita tekan butang back 300 tahun lepas. Pergi ke tahun 1726 lah kira-kira. Memang pening kepala terus sebab Asia masa tu rupa dia memang tak macam sekarang. Masa tu mana ada Waze, mana ada Google Maps, apatah lagi nak buat travel vlog tunjuk outfit kat Bali. Takdir bro. Masa tu dunia ni cuma ada empayar besar, raja-raja yang power dengan perang yang boleh tukar peta dunia dalam sekelip mata. Cuba korang tengok China masa tu. Perih, besar dia punya wilayah bukan main-main. Dinasti Qing tengah peak gila masa ni. Tanah dia luas sampai ke Tibet, Mongolia dengan Xinjiang, nak dekat sentuh Rusia pun ada. Zaman sekarang orang flex pakai kereta mewah atau rumah besar kan? Zaman dulu, siapa paling luas tanah jajahan, dialah paling flex. Lagi besar peta kau, lagi orang takut nak cari pasal. Kalau kau ajak gaduh, memang kena handle dengan tentera yang entah berapa juta ramai dia. Lepas tu tengok sebelah utara, Empire Rusia pun tak kurang hebatnya. Dia membesar macam belon kena pam dengan angin, sikit-sikit mara ke timur. Dahlah dua gegasi ni, China dengan Rusia, dah macam dua jiran kaya yang pagar rumah makin lama makin rapat. Sikit lagi nak berlanggar. Semua orang masa tu tengok sambil berdebar, bila lah agaknya dua kuasa besar ni nak mula bergesel, kan? Turun sikit ke India, yang ni lagi banyak drama. Jangan ingat India masa tu satu negara macam sekarang, memang taklah. Masa tu macam kerajaan ada, semua tengah sibuk berebut pengaruh. Empayar Mughal dah mula nampak lemau, Konfederasi Maratha tengah naik nak tackle kuasa, lepas tu datang pula British. Ayat British ni klasik betul, konon datang nak berdagang je. Mula-mula buka pejabat kecil, lepas tu buka kubu, hujung-hujung terus buka kerajaan. Memang package penuh, siap ada free gift kena jajah sekali. Lepas tu kita turun ke Asia Tenggara, kawasan paling sibuk macam pasar malam. Siam masa tu memang tengah gagah perkasa. Vietnam pula, tengah split kepada beberapa wilayah. Kemboja, Laos, Burma, semua ada story masing-masing. Dekat tanah Melayu kita ni pula, jangan cari negara Malaysia, memang tak jumpa. Yang ada cuma negeri Melayu yang diperintah oleh Sultan yang hebat. Melaka masa tu pun dah lama bertukar tangan, Pulau Pinang pula baru nak mula jadi perhatian British sebab lokasi dia memang strategik. Orang dulu tak mainlah berebut nak buka shopping mall, dia orang berebut pelabuhan. Siapa pegang pelabuhan, dialah pegang duit. Senang cerita, cash is king lah masa tu. Belum habis lagi, tengok pula Indonesia. Belanda masa tu dah mula mencengkam banyak kawasan, terutama Jawa. Tapi bukan senang nak jajah negara yang pulau dia beribu-ribu ni. Satu pulau selesai, pulau lain pula buat perangai. Memang peninglah penjajah nak kira berapa banyak pulau sebenarnya yang dia kena jaga. Filipina pula memang dah lama melekat bawah Sepanyol. Lepas tu Jepun pula, dia punya gaya memang rare. Zaman tu Jepun ni hidup dalam dunia dia sendiri bawah Shogun Tokugawa. Orang luar memang tak boleh sesuka hati nak terjah masuk. Dia punya pagar tinggi, pintu berkunci, loceng pun tak berbunyi. Nak melawat? Sorry, belum buka lagi. Jadi bila kita tengok balik peta lama ni, baru kita sedar satu benda. Dunia yang kita kenal hari ni sebenarnya dibentuk oleh ratusan tahun peperangan, perdagangan, pengkhianatan dan perebutan kuasa. Garisan sempadan yang kita nampak sekarang bukan muncul sekelip mata. Setiap inci tanah tu ada cerita dia sendiri. Ada darah yang tumpah, ada empayar yang jatuh, ada bangsa yang bangkit. Dan jangan lupa, ada juga penjajah yang datang dengan senyuman manis sambil pegang kontrak dagangan, tapi balik-balik terus bawa balik satu negara sekali. Sebab tu orang kata, kalau nak faham dunia hari ni, jangan tengok peta sekarang je. Tengok juga peta lama, sebab dekat situlah tersimpan rahsia. Macam mana Asia berubah daripada gelanggang empayar menjadi benua yang kita kenal hari ni. Memang mind-blowing, kan?